Apa Allah kata yang pertama? Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Qul, katakanlah, la as'alukum alaihi ajra, aku tak minta daripada kamu habuan daripada dakwah ni. In huwa illa dzikra lil alamin, ia hanyalah merupakan peringatan untuk sekalian alam. Itulah dakwah para anbiya. Dengan dakwah itu mereka menghadapi rentangan 1000 tahun dakwah Nabi Nuh. Pengikutnya hanya berapa puluh orang. Dia tidak mengubah agenda dakwahnya. Dia tak kata, tak apalah dah hampa tak mau, dah mereka tak mau, kita buat cara lain lah pula. Kita kata hak mereka mau. Para anbiya tidak melakukan itu. Para pendakwah tidak melakukan itu. Jikapun Allah memberikan kedudukan penghormatan kepada mereka, bukan kerana mereka mengubah jalan mereka, tapi kerana mereka tetap istiqamah di atas itu. Ada orang dia ubah macam-macam dia buat. Kadang-kadang kita tengok, saya kadang-kadang tengok apa, lucu kan, orang ni, orang kalau kita dalam dunia dakwah lillahi ta'ala, tuan-tuan berdakwah, tuan-tuan akan ada satu cara fikir yang berbeza dengan cara orang bukan di medan dakwah. Itu kadang-kadang menyebabkan apabila orang yang bercakap tentang dakwah tapi dia bukan berfikiran dakwah, dia tidak mengubah cara fikir yang betul. Cara fikir masih lagi cara fikir jahiliyah. Bukan semualah saya kata, sebahagian manusia cara fikir dia jahiliyah. Bila ada berlaku apa-apa benda, dia tak tawakal kepada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah. Tapi kerana dia dapat cerita dah berhijrah, sekarang sedang jual tudung desain baru, entertainment. Dah berhijrah, sekarang daripada penyanyi biasa, sekarang sudah lebih Islamik, keluarkan produk makanan, ada gambar dia, dah pakai tudung ataupun pakai kopiah. Entertainment, marketing. Saya bukan kata semua salah, tapi saya cerita ini berlaku dalam semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada hal ini. Sebagian orang dia, Allah bagi kurniaan, orang dapat tak apa. Afiyah bin Yazid, qadi pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Qadi ada gaji. Qadi ini bukan bagi orang nikah. Qadi ini maksudnya dia hakim lah. Dulu tak ada dua undang, sivil ke tak sivil, satu undang. Orang pergi mengadu kat Harun al-Rashid. Orang kata apa punya hakim, tolak ansur tak boleh pakai hakim. Tapi Afiyah bin Yazid terkenal dengan seorang yang saleh. Saleh dia. Orang panggil Harun al-Rashid, panggil dia. Panggil dia mai. Dia mai. Duduklah majlis Harun al-Rashid. Orang mengadu pada dia, dia pun diam. Orang nak mengadu macam mana? Sekali Harun al-Rashid bersin Harun al-Rashid. Khalifah, tuan-tuan, khalifah yang menguasai dunia yang begitu besar. Sekali dia bersin, semua keliling kata yarhamkallah. Dia lagi patut kata dia ada jawatan, dia tak kata. Harun al-Rashid kata, semua orang kata yarhamkallah, pasal apa kau tak kata yarhamkallah? Aku bersin, khalifah. Afiyah bin Yazid kata, sebab kau tak kata alhamdulillah. Aku tak dengar. Kau tak dengar kau kata alhamdulillah. Orang lain tu kami lagi yarhamkallah, tak ada nak bersin yarhamkallah lah. Aku tak dengar kau kata alhamdulillah. Kerana hadis Anas bahawasanya
Atasha 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Nabi kata yarhamkallah pada satu orang, yang seorang lagi Nabi tak kata. Faqala alladhi lam yushmit, orang yang Nabi tak kata kat dia apa, lam yushammitu, faqala alladhi lam yushammitu, yusammit fashamata apa, syammat lam yushammitu, yang seorang yang Nabi tak kata yarhamkallah pada dia. Atasa fulan fashammattahu, si fulan bersin fashammattahu, kau kata yarhamkallah. Wa atastu falam tushammitni, aku bersin kau tak kata pun alhamdulillah aku, yarhamkallah aku. Allah rahmat. Nabi kata inna hadha hamidallah wa anta lam tahmidillah. Dia tadi kata alhamdulillah, kau tak kata alhamdulillah. Jadi khalifah kau bersin, kau tak kata alhamdulillah, kau tak kata lah yarhamkallah. Khalifah tengok dia, khalifah kata orang yang tak bertolak ansur pasal bersin ni, dia juga tak mungkin bertolak ansur daripada benda yang patut dia bertegas. Patah balik pergi jadi hakim. Baguslah dapat khalifah macam tu. Tapi saya nak ceritanya, orang dia tak faham. Sebahagian orang, oleh kerana dia hidup di zaman, di dalam alam dia, tuan-tuan, dengan orang dia, orang yang suka ambil duit orang. Lepas tu kalau kita cerita dia tu tak ambil duit, bohong dah, mana ada orang tak ambil duit. Pasal dia hidup ambil duit. Macam Abdullah ibn Mubarak. Al-Mubarak, bapa Abdullah ni terkenal sebagai satu orang yang sangat saleh. Dikatakan ahli sejarah, dia ambil kerja jadi tukang jaga kebun rumman, kebun apa, delima. Jadi setahun dia jaga, tokek kebun, tuan kebun datang, dia kata dah tolong ambil delima-delima yang manis, aku nak makan. Dia ambil delima bagi makan, tuan kebun tu makan masam. Lepas daripada tu kata ni masam, aku kata ambil yang manis. So dia ambil lagi, dia pergi ambil lagi, bawa masam juga. Dia kata aku kata ambil yang manis, yang kau ambil masam buat apa? Dia kata tuan, masalah dia saya tak tahu yang mana yang manis, saya tak pernah makan delima ni. Kau duduk sampai setahun kau tak pernah makan delima ni. Tuan tugaskan saya jaga kebun ni, tuan tak pernah kata kat saya boleh makan. Saya jaga jalan kebun ni. Dikatakan hasilnya lah anak dia Abdullah ibn Mubarak yang saleh. Mentaliti yang berbeza. Sebab tu golongan saleh, para ulama ataupun orang baik, mereka mungkin mengkritik pemerintah dan juga mungkin memuji dalam perkara yang lain. Orang yang memang duduk dalam politik kaki ampu, bila orang puji, dia mesti nak jawatan. Bila kritik, mesti tak puas hati sebab tak dapat jawatan. Pasal dia fikir orang macamlah dengan dia. Kerana perhitungan dia adalah kedudukan. Para anbiya bukan itu. Pada hari dia berlunak dengan Firaun, kena arahan Allah. Pada hari Musa bertegas dengan Firaun juga kena arahan Allah. Dan ini adalah hal yang penting untuk kita faham di dalam ulama.